Assalamualaikum ya gamah. Welcome back to my channel. Okay, hari ni macam rushing sikit dia nak buat video. Sebabnya macam duk fikir lagi nak buat ke tak buat, nak buat ke tak buat, nak buat ke tak buat. Tapi sebab rumah yang dia nak datang malam ni adalah rumah seseorang yang orang kata tokoh lah juga. Sebab kenduri beliau hari yang datang hari ni, beliau merupakan salah seorang jemaah Dina yang Dina pernah santuni. Beliau ni adalah pengerusi ataupun pengasas kepada Pernim yang menguruskan. Tak apa, nanti dia cerita lebih-lebih. So sekarang ni dia nak pergi kenduri beliau dengan suaminya. Masya Allah, tabarakallah. So dia tengah tunggu Huda, kawan Nina juga, masa trip umrah hari tu. So sorry lah guys kalau korang macam kena tengok pemandangan yang macam alam kan. Tengoklah. So dia dekat kawasan Kampung Ceras Baru KL. So kita tengoklah macam mana situasi dan orang kata vibe kenduri malam-malam ni. Guys, before kita nak parking, sebab ni lah memang parking depan rumah orang weh, memang parking memang sangat-sangat padat. Area biasa, area Ceras ni kan, Kampung Ceras Baru. So dia nak tinggalkan number phone dekat sini. So whatever happen, dia boleh contact kat sini. A few moments later. Okay, tumpang parking kejap ya. Alah, hai, gelap lah. Ni Huda je. Nak jumpa juga akhirnya. Huda. Lah berapa bulan tak jumpa? 6 bulan. 6 bulan lebih kurang. Last bulan 12. Tengoklah tetamu tetamu. Bukan kalang-kalang. Bukan kalang-kalang. Sebab kita nak pergi rumah Mak Datin dengan kenduri. Oh my god! Makan dulu. Kita nak makan dulu. Nak buat YouTube ni meh. Oh je kan. Dah makan je. Korang tengoklah gelap-gelap malam ni. Suasana malam orang kata. Kejap lagi baru kita akan pergi salam kaut. Salam kaut lepas tu beredar terus. Kita nak jumpa kejap je Mama Lina. Nak doa-doa semoga Mama Lina orang kata sakinah mawaddah warahmah lah. 1 hour later. Okey, kalau korang nak tahu, Pernim ni adalah satu NGO atau sebuah NGO yang diasaskan oleh Mama Lina sendiri. Nama penuh beliau adalah Nurlina Alawi. Anak-anak ni, diorang dilahirkan oleh ibu bapa mereka yang mempunyai penyakit HIV atau AIDS. Tak ada siapa nak jaga. Jadi Mama Lina lah yang menjaga mereka. Sama ada warga negara atau bukan warga negara, Mama Lina akan ambil, akan dapatkan kewarganegaraan dan kemudian mereka akan bersekolah di sini, membesar di sini, bekerja di sini, bahkan berkahwin di sini. Mama Lina pun banyak juga share dekat Dina macam mana beliau mengalami kesedihan, kedukaan setiap kali ada antara anak-anak beliau ni yang meninggal dunia disebabkan penyakit HIV atau AIDS secara keturunan. Semoga apa yang diusahakan Mama Lina mendapat sokongan penuh daripada semua pihak dan dipermudahkan atas segala urusan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Taala.